bagaimana untuk pulihkan gelapnya hati ini. Tuhan, apa ku layak untuk diampuni lagi setelah segala salahku yang lalu. Segala persoalanku kini ku telah temui jawaban dari anugerahmu ini. Terima kasih Tuhan, kau beri peluang untukku bertemu Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan hadir, oh salam Ramadan Karim. Tuhanku pinta semoga ini menjadi Ramadan terbaikku. Kau janjikan ampunan yang luas, kau hadiahkan pahala tanpa batas. Andai ku berpuasa tak berputus asa, kau beriku syurga raian yang indah. Pada malam 1000 bulan kau curahkan kemaafan. Syaitan pun diikat agar diri kuat, ibadah tak lagi berat. Oh, akan ku menghargai Ramadan yang hadir denganku menghayati kalam agungmu. Dan ku akan membantu mereka yang perlu agar kita bahagia bersama. Ramadan tiba, Ramadan hadir, oh salam Ramadan Karim. Tuhanku minta semoga ini menjadi Ramadan terbaikku. Ya Rabbana barik lana fi Ramadan, Ya Rabbana ighfir lana fi Ramadan. Tuhanku minta semoga ini menjadi Ramadan terbaikku. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya Rahman. Ramadan tiba, Ramadan hadir, oh salam Ramadan Karim. Tuhanku minta semoga ini menjadi Ramadan terbaikku. Ya Rabbana barik lana fi Ramadan, Ya Rabbana ighfir lana fi Ramadan. Tuhanku minta semoga ini menjadi Ramadan terbaikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, sempena Ramadan pada tahun ini, kami dari komuniti dakwah dan tarbiyah sedang mengadakan kempen Ramadan Terbaikku, yang mana kami nak mengajak anda semua untuk sama-sama infak sedekah apa yang termampu, RM1, RM5, RM10, RM50, RM100 terpulang, yang mana sumbangan daripada kita semua ni akan disalurkan pada 4 aktiviti. Pertama, bakul kasih, yang mana kita akan bagi bantuan makanan asasi kepada fakir miskin dan asnaf. Kedua, nak taja iftar untuk fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Ketiga, tajaan kelas Al-Quran kepada fakir miskin dan asnaf. Dan yang keempat, untuk program dakwah remaja. Tuan-tuan, perempuan, sahabat sekalian, jom kita manfaatkan Ramadan kali ini dengan perbanyakkan bersedekah. Mudah-mudahan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Untuk menyumbang, boleh sumbang ke nombor akaun yang tertera ataupun boleh tekan link yang disediakan.